nak pergi bakar orang tu susah tak boleh. Bakar harta pun Nabi SAW tak pergi juga. Bakar harta dia larang juga. Maka mari pendapat yang kelima lagi, dia kata hak ni dia kata cerita hak dulu, satu perekat awal. Perekat awal. Sebab apa? Kalau kita tengok, kalau tidak bercara dengan hadis hak larang bakar tu, mana takkanlah larang dulu lepas tu baru boleh pula, takkanlah gitu. Hak benda samanya nak bakar, boleh bakar dulu, lepas tu baru tak boleh. Jelasnya hak tak boleh tu kemudian. Bila tak boleh bakar tu kemudian, maknanya hak ni pun tak boleh juga. Ni cerita ni kalau ada sebut bakar tu, ada cerita dulu. Jadi boleh jadilah kata dia, kalau kita nak andaikan boleh jadi. Kalau kita nak kemah lagi, dia kata berdasarkan hadis tadi hak tak boleh bakar tu mana, hak ni ke dia, hak ni hak dulu ni lain. Sebab tu dia ada hadis-hadis lain yang menunjukkan tidak wajib. Ada hadis-hadis lain yang menunjukkan tidak wajib. Dan hak ni sudah mansuh, kata dia sudah mansuh dah, hukum ni hukum dulu sudah mansuh. Yang keenam, Nabi SAW sebenarnya nak isyarat ni kepada sahabat-sahabat dia. Seperti dalam riwayat hak yang keberapa dia selepas tu lah, riwayat daripada Abu Hurairah juga. Riwayat ni hak mula-mula ni, riwayat Ibnu Mas'ud tadi, mana tak ada hak tak pergi sembahyang kecuali munafik, dia terang nifak ni. Situ ini menunjukkan Nabi SAW nak mengisyaratkan kepada orang hak tak mari itu munafik. Kepada sahabat-sahabat dia, sahabat-sahabat dia tak sebut secara terang, Nabi SAW ni kalau berkenaan dengan munafik ni dia beringat benar. Kalau dia sebut pun hanya sahabat-sahabat tertentu. Sahabat besar seperti Sayyidina Umar pun banyak tak tahu. Huzaifah di antaranya dia sebut. Itu pun kira-kiranya semua kah? Tidak jelas juga dia sebut semua. Tidak jelas juga. Dia tak usah sebut. Sebab apa? Sebab takut-takut orang kata. Kalau bertindak lagilah bertindak. Takut-takut orang kata Muhammad ni dia bunuh sahabat-sahabat dia. Dia kalau orang tak serupa dengan dia, tak setuju dengan dia, dia bunuh. Ataupun dia fitnah lah, dia kata macam-macam lah. Sebab tu Nabi SAW tak bertindak, tak kata apa-apa. Kalau dia buat pun dengan cara isyarat gitu. Ini termasuk dalam isyarat Nabi SAW kepada orang munafik. Sebab itulah dalam hadis tadi kan, Nabi SAW tanya lepas mari subuh, orang tu mari kah? Tak. Orang tu mari kah? Asyahidun fulan, kata dia, si fulan tu mari. Sahabat-sahabat kata tidak. Dia pun kata sembahyang ni paling berat kepada orang munafikin. Dia isyarat. Yang ni isyarat kepada orang tak mari tu orang munafik. Sebenarnya dia nak isyarat, maknanya kena beringat lah. Bukan dalam perkara sembahyang ni saja, perkara lain pun kita kena beringat dengan dia tu, puak-puak kita ni. Isyarat. Sebab apa? Orang munafik ni dia berat nak terima hukum Islam semua sekali, dia berat. Jadi itu sebagai tanda kalau hak Islam betul di zaman Nabi SAW betul-betul buat sepenuhnya. Jadi hak munafik tu pun dia terpaksa buat juga, bukan dia tak buat langsung. Kalau tak buat orang nampak pula dia buat juga. Jadi nak tahu dia ni lagu mana, tengok tempat-tempat hak berat je lah. Tempat-tempat hak berat. Situlah Nabi SAW sini sebenarnya nak isyarat kepada sahabat-sahabat dia tentang orang-orang munafik supaya mereka beringat. Jadi puak-puak ni kalau nak kira padan bakar pun boleh sebenarnya. Tapi kalau kita buat gitu, orang kata lagu lain pula. Orang akan kata Muhammad ni sajalah dia buat alasan, dia kata dia munafik, sebenarnya tak belaga dengan dia buat alasan. Pula orang kata lagu tu. Jadi dia tak boleh buat, sebab dia tak boleh bakar. Dia kata saja. Kalau nak kira pandai bakar, boleh bakar. Sebab ni puak-puak munafik. Itulah beberapa pendapat. Dan hak saat ni paling molek. Pada analah hak saat ni paling molek, paling sesuai. Pasal apa? Banyak dalil-dalil yang menunjukkan hak tu berkenaan dengan munafik. Nabi SAW nak isyarat kepada orang munafik di zaman dia. Di zaman dia. Bukan nak kata tak boleh. Kalau hak tak pergi sembahyang tu kan munafik selalu. Kita nak boleh hukum gitu selalu? Tidak, tak boleh. Hak ni khusus dengan peristiwa di zaman Nabi SAW. Sebabnya
Ada banyak ketika lagi kita tengok dalam hadis ni, ada sahabat yang tak pergi sembahyang ataupun pergi lewat, tak ada jemaah. Nabi SAW tak kata dia munafik, tak kata gapo, tak hukum gapo pun. Bahkan Nabi SAW kata siapa dia nak sedekah ke dia ni, dia ni mari seorang ni, siapa dia nak sedekah. Sahabat kata saya, maya sekali dengan dia biar boleh pahala jemaah pula. Kalau tidak, tentu Nabi SAW tak kata lagu tu, marahlah, mesti dia marah. Tidak, dia tawarkan kepada sahabat lain, siapa dia nak semaya dengan dia ni, dia seorang, dia terlepas dah. Nak kira terlepas lah jemaah yang pertama terlepas. Nabi SAW kata siapa dia nak sedekah ke dia, maknanya kalau lah tidak sedekah, kalau dia semaya seorang boleh juga. Cuma kalau sedekah yang ni dengan semaya jemaah dengan dia, boleh lebih lagi pahala kepada dia. Itu makna ada jemaah yang kedua, bukan jemaah ni khusus dengan yang pertama, hak dia semaya dengan sahabat-sahabat dia tadi. Dan dia tak kata hak tu munafik, tak kata. Banyaklah hadis-hadis yang seumpama itu. Ini menunjukkan bahawa hak ni dalam cerita ni cerita berkenaan dengan munafik, bukan orang Islam. Ada pun orang Islam kita tak boleh nak tuduh. Tak boleh nak tuduh, tak boleh nak kata selagi, tak boleh. Itu di antara jawapanlah ataupun alasan bagi orang yang mengatakan tidak wajib ataupun tidak fardu. Baik, kita baca di sini. Hak kata wajib ke apa ni? Kama huwa mazhabu Ahmad, mengikut mazhab Ahmad memang wajib. Wa balagha Dawud, muka surat 129. Dawud wa ghairuhu min ashabiz zawahir, dan ahli zahir yang lain, lebih lagi pada orang lain, dia kata semaya Jumaat ni syarat, seperti kita kata tadi lah. Wa qala katsirun min al-Hanafiyyah wal Malikiyyah wa huwa nass Syafi'i. Dan kebanyakan ulama Hanafi, ramai daripada ulama-ulama dalam mazhab Hanafi dan Maliki, dan ini juga nas Syafi'i. Yang ni Imam Syafi'i ada sebut ni, ada tulis ni, bahawa sembahyang Jumaat itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Wa qala al-baqun, orang-orang lain lagi kata wa innaha sunnatun muakkadatun, sunnat muakkad. Kadza fi Ibn Ruslan, dalam syarah Ibn Ruslan terhadap kitab Abu Daud ini, dia kata sunnah muakkad, ramai lagi kata lagu tu. Dan Ibn al-Arabi kata indal aktsar, di sisi majoriti ataupun kebanyakan ulama, dia kata mustahab. Mustahab ni molek, boleh pahala banyak, molek lah. Molek gitu saja, molek. Tidak mana sunnatul muakkadah pun tidak, bawah lagi pada tu. Tetapi tentu molek lebih pada sembahyang seorang tu, waktu tentu waktu. Lepas tu dalam kitab Al-Anwarus Sati'ah, dia petik ni, kitab dia kata al-jama'ah sunnatun muakkadatun 'alal asahi indal Hanafiyah. Sunnat muakkad mengikut hak asah, lebih kuat, lebih sahih dalam mazhab Hanafi. Waqila, dia kata ni, waqila ni maknanya dia sebut sebagai qaul yang dhaif lah, wajib. Dan syarat jemaah ni, syarat dalam Jumaat ini mengikut Hanafiyah lah. Dan sunnat muakkadah indar Rafi'i, yang mengikut Imam Rafi'i dalam mazhab Syafi'i, dia kata sunnat muakkadah. Wal asah indan Nawawi, mengikut Imam Nawawi nya kata fardu kifayah, dia kata. Dan sunnat muakkadah di sisi majoriti ulama dalam mazhab Malik. Gitulah. Ada beberapa pendapat. Jadi hak sebut dengan kuat ke apa tu dengan maksud zajr, taghliz dan juga tahdid, itu termasuk dalam hal tu. Seterusnya hak riwayat Ibnu Mas'ud tadi, ini nak cerita hak munafik saja di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, hak tidak pergi sembahyang Jumaat. Lepas tu orang-orang hak ni sahabat-sahabat ni dipapah di antara dua orang buat pergi sembahyang. Maknanya begitu kuat. Sahabat-sahabat tu jaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma minkum min ahadin